Saya berada di Jalan Dusun Muda, di mana kita ada 2 unit shop lot untuk disewa. Okey. Satu unit ni berkeluasan 20 kali 70 bahagian dalam dan ada 10 kaki di bahagian depan bawah. Okeylah, lalu ada jalan lah. 10 kaki dan 20 di belakang dan 70 di belakang, sorry. Okey. Bahagian kosong dan berpartition. Bahagian depan ialah lebih kurang dalam 60 kaki. 60 kaki ataupun saya rasa dalam 50 kaki kot. Okey, so belakang ada 10 kaki lagi. Okey, dan belakang ada 10 kaki lagi. Ini ruang belakang lah, boleh buat store atau simpanan atau pantry. Dan ni ada satu bilik kosong. Bilik kosong, pintu, dan ada toilet lah. Toilet satu. Okey, toilet satu. Dan ni ni lah. Okey, ni dia dah letak ceiling kapur. So saya rasa sebenarnya dia tinggi lagi. Ceiling ni tinggi lagi dalam 3 kaki atau 2 kaki. Okey. So boleh nampak lampu belah dalam tu, lampu asal dah. So kalau buka sini ni tinggi lagi lah. Alright, kita tengok ke unit seterusnya.